Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama dah aku tak turun ni, lama sangat. Rasa tahun ni tak ada turun kot tahun ni. Ni baru dah sampai bulan 4 baru nak turun. Okey, macam biasa lah. Seperti biasa aku dengan partner koi fishing. Aku memang banyak naik dengan dia je lah. Okey, so aku menggunakan jentera. Okey, jentera Trooper TR380 aluminium transom dan Mercury 15 HP. Naik 2 orang. Seat custom. So seat ni kalau korang nak dapatkan boleh dapat kat kedai aku lah Tapi harga dia memang ada padu sikit. Memang mahal sikit lah. Korang yang malas. Bukan aku saja macam mahal, tidak. Pasal apa, tong ais tu je dah 100 lebih. Habis tu aku pakai material macam ni dalam ni. Kalau korang nampak stainless steel korang pun tahulah mahal. Dalam 6mm 3mm 2 plate atas dan bawah. Lepas tu aku punya swivel pun stainless steel. Jadi harga tu padu lah. Jadi kalau contoh kata kalau aku jual murah pula sampai termakan modal tak sedap kan, aku pun untung sikit je. Buat kata apa, upah penat. Kalau nak dapat boleh datang kedai aku lah. Alright. So dengan Loren aku pakai fish finder Loren Eagle 7. Dia punya screen tu besar lah, 7 inci. Okay, alright. So kita buka depan sana Hello. Oi. Oi, tekan koi. Tekan koi. Lagi. Oh ya Allah. Okey. Alhamdulillah. Lompat ni lagi. Turun tak? Oh, dia degil. Dia orang kuat. Alhamdulillah. Tekan. Dah sampai tekan tu. Dia nak cukup. Alhamdulillah. Cukup rezeki. Fish on. Ni InsyaAllah aku kejap lagi. Ni kepala tu kan. Dia jaga bang, jok abang hujung ni tengok. Boleh. Dia terus lengan sambak bang. Itu dia. Sayang sauk tak bawa pula tu dahsyat abang. Kocik tak kena. Itu ni. Banyak rezeki hari ni dia. Rezeki dia lama turun. Dia main sana tu. Dah sampai. Nampak. Nampak. Mantap. Woi. Alhamdulillah. Syukur. Bau turun koi. Copor anjat Len. Alhamdulillah. Padu ah. Susuk right. This right. Ikan bon. Kena tajik yang tegah. Tadi tengok dia berpihak pada cerah je.
Tukar. Tengok banyak ni. Cik. Alhamdulillah. Syukur. Itu yang nak tu kau rasa kau. Kan? Mak kena pantat ni. Ada tak? Abang ada? Oi, sama, sekejap. Oh, dibuka kan lah. Alhamdulillah. Rezeki. Oh, bagi pak untuk ni. Bismillah. Oi, oh. Banyak tu. Oi. Nanti kita marking kat blinder. Dia daripada sana 15, dia bawa naik bukit pergi ke 8. Jadi kawasan ni tebing. Daripada dalam dia pergi naik atas bukit. Tu kawasan ikan main lah tu. Tanda. Nak ni bang. Nak. Dia dah mula makan, dia nak mula makan. Nak ni. Kosong. Aduh, betul kau. Aduh. Dia rentap ni terus, betul kau. Lari kan kau. Aduh, sayang ni. Ui. Aduh, boleh tak buat naik Ni dah lucu kau. Oh. Gerung. Apa? Tambah tebu. Mati ni. Kalau lah tu. Yang abang punya tu. Aku mancing dalam hujan. Hah? Ui, kejap. Oh. Okay, bye-bye. Ini tak main lama lah. Sebab dalam bot dah masuk air tadi, angin kuat, dah masuk sampai dalam air. Sekarang pukul 2 lebih. Balik pukul 2 lebih lah. Okay, Alhamdulillah rezeki hari ni hanya okay lah tu. Ni je lah barang-barang ni. Ikan jerahak. Tu saya sebut betul lah yang biasa minuman ni. Angin saya ikut 2 ekor. Mana semua ada 4 ekor. Aku dengan koi. Okay, koi pun dapat juga. Jerahak gelama. Ni pasal tadi, aduh sayang nak cakap pun susah. Apa ni, lucut jerahak. Mungkin besar lah kot. Tiba tengah-tengah boleh lucut, taruh lari kan. Okay, kita jumpa lagi di next episode akan datang. Assalamualaikum.